Perjalanan eksplorasi Perak diteruskan dengan bersinggah di satu pekan yang kecil yang mungkin ramai tak tahu. Pekan ini unik kerana rumah kedainya dibina separa kayu dan juga separa bata. Hal ini adalah kerana satu kebakaran yang telah berlaku selama 50 tahun yang lalu. Walaupun Perak Station satu pekan yang kecil, namun ianya tetap hidup dengan penduduk tempatan yang menjalani aktiviti harian mereka. Lada RM2. RM2. Cabai RM2. Lada RM2. Sekali-sekala, aku suka melawat pekan-pekan kecil untuk melarikan diri daripada kesibukan bandar yang besar, untuk mengambil suasana yang lebih simple. Sewaktu menyelusuri jalan persatuan di daerah Mualim, kita sebenarnya sedang memandu di salah satu jalan yang bersejarah di Malaysia. Sebelum tiba di Pekan Slim River, kamu semua akan nampak ada satu infrastruktur yang seakan-akan R&R di Lebuh Raya. Dahulunya, di sinilah terletaknya tol pertama di Asia Tenggara dan merupakan salah satu jalan yang menghubungkan antara Ipoh dan Kuala Lumpur pada zaman dahulu. Apa-apa pun, kita dah sampai ke destinasi seterusnya, iaitu Slim River. Sebuah pekan yang mendapat namanya daripada sebatang sungai yang slim. Slim River ni sebenarnya pernah menjadi titik sejarah di dalam negara kita. Pada 1941, Slim River pernah menyaksikan kemarahan tentera Jepun berbasikal dan juga konvoi kereta kebal yang menentang pertahanan British di tanah Melayu. Kalau diikutkan, kat sini kita boleh nampak lagi bisnes-bisnes yang lama yang masih lagi beroperasi. Tapi salah satu bisnes yang menarik perhatian aku adalah kilang roti Encik Mota. Kira-kira 40 tahun dahulu, Encik Mota telah mengambil alih bisnes pembuatan roti dari ayahnya. Sejak itu, kaedah pembuatan rotinya tidak pernah berubah sehingga ke hari ini. Roti-roti Encik Mota dibakar di dalam ketua bata yang dipanaskan dengan kayu arang. Hasilnya, bila korang makan roti itu nanti, dia akan rasa gebu dan beraroma yang sukar didapat dengan kaedah pembuatan yang moden. Aku sangat rekomen korang untuk try roti kaya Encik Mota sebab warna kaya dia warna merah dan ini adalah signature mereka. Jadi apa lagi koma? Mohonlah try. Sebelum kita ke tempat seterusnya, sajalah aku nak jalan-jalan menikmati pemandangan dekat tasik YDPA Slim River. Dan aku rasa sangat sesuai kalau korang nak berpiknik bersama keluarga atau bersendirian macam aku. Tapi aku sukalah suasana dekat taman ni sebab suasana dia tenang, berteduh dan ada suasana bayu yang dingin. Pada satu ketika dahulu, pekan ini terletaknya di atas jalan utama yang menghala ke Kuala Lumpur. Sejak terbinanya Jalan Persatuan nombor 1, kebanyakan trafik dialihkan keluar dari pekan ini. Hal ini disebabkan sungai yang cetek yang tidak dapat menampung air yang banyak apabila hujan lebat. Pekan Tolak kini tinggalnya kenangan satu pekan yang penagah dengan pengunjung untuk beristirahat sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Buktinya, masih terdapat satu peninggalan pam diesel yang tergantung di luar sebuah kedai. Menurut sumber tempatan, walaupun ramai orang kita tidak mengunjung Pekan Tolak, tapi acap kali pelancong Jepun akan datang ke pekan ini untuk mempelajari sejarah yang pernah berlaku di sini. Sama seperti Slim River, Pekan Tolak juga pernah menyaksikan sejarah pertempuran di tanah air kita.